Kita dengar minggu lalu bahawa Yang Berhormat Larut dan beberapa ahli parlimen telah pun dipecat daripada Parti Bersatu. Dan Yang Berhormat Larut juga telah membuat satu deklarasi bahawa beliau adalah musuh nombor 1 kepada Paguh. Yang Berhormat, Soalan saya, get to the point of the law. Soalan saya adalah, adakah pejabat speaker atau timbalan speaker telah menerima apa-apa makluman dan mampukah pihak pembangkang melaksanakan tanggungjawab sebagai pembangkang yang berhemah kalau bergaduh di antara mereka sendiri? Terima kasih. Majlis kita. Yang Berhormat Menteri Jabatan Ini betul. Peraturan 2/3. Kursi-kursi 2/3. Ini tak selalu jumpa ni, jadi kurang kita ni. Yalah. Jadi bila saya lihat bila ada orang pelik, jadi peraturan pelik pun akan bangkit. Alright. Okey, baik. Okey, baik. Kursi-kursi untuk diuntukkan mengikut timbangan Tuan Yang Dipertua dan keputusannya dalam perkara ini adalah muktamad. Jadi bila ini hanya keputusan Tuan Yang Dipertua, masuklah timbalan speaker dan sebagainya. Jadi orang lain tak perlu campur tangan. Masalah pergaduhan yang dibangkitkan ini perkara biasa dalam pengurusan, tetapi kebijaksanaan pemimpin menguruskan krisis ini itu yang penting. Jadi ada pula pihak lain duk campur tangan hak negara, hak pihak organisasi yang lain. Jadi tak betul lah, selagi Tuan Yang Dipertua tak dapat surat apa-apa daripada pihak, katalah di sini pembangkang atau di pihak kerajaan. Jadi orang lain tak boleh campur. Itu adalah hak Tuan Yang Dipertua ataupun speaker, timbalan speaker pada ketika itu. Kenapa orang lain sibuk? Dia ni sakit ke? Sebab dia orang pun ada masalah juga. Selesailah masalah. Dia tim A ke tim B ke? Ada. Tapi kita tak pernah campur. Tapi dia orang selalu campur. Ini yang saya nak bangkitkan. Ini orang pelik, dia balik pada peraturan yang pelik juga. Tuan Yang Dipertua. Terima kasih.